akan bermula tidak lama lagi insyaAllah. Dan perhatian kepada mereka yang ada soalan-soalan untuk pada hari ini, boleh dikumpulkan ke hadapan ini untuk kita sediakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati lagi dimuliakan, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus, yang merupakan orang yang kita selama ini memburu rindu. Alhamdulillah, berkat di hari Jumaat pada hari ini ya, kita dapat bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz setelah 3 tahun kita memburu. Dengan ini majlis mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus untuk memberikan kuliah duha kita pada hari ini, insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Jawatan Kuasa Penganjur, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah. Dengan limpah dan pertolongannya dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam sesi kuliah duha. Mudah-mudahan lelah payah kita dan kehadiran kita pada pagi ini akan dicatatkan dalam buku amalan kita, yang memberi keuntungan kepada kita apabila kita membacanya di hadapan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Apabila kita lihat hidup kita, hak kita nampak leninya, iaitulah untuk mendapatkan kesenangan di dalam dunia. Sama ada laki-laki, puang, tua, muda, soal hak penting sekali nak suruh senang, tak ambil susah. Kalau pitih sikit nak banyak, kalau makan nak sedap, kalau sakit nak baik, nak sihat, kalau rumah tak ambil kecek, nak rumah besar. Barang tu tak salah, tu fitrah manusia. Mana-mana bangsa pun memang dia gitu. Kita pergi daripada kutub utara sampai ke kutub selatan, kalau ada kapung kita boleh pergi di planet Marikh ni pun memang hak tu orang nak. Kita dilahirkan manusia memang nak benda yang baik. Sebab tu banyak dalam hadis-hadis Nabi menceritakan tentang kebaikan dunia itu sendiri. Dunia ni bukanlah tercela semata-mata gitu. Nabi pernah memuji kenderaan yang baik. Mana kenderaan molek, moleklah pada kenderaan tak molek. Nabi pernah memuji rumah yang besar, yang luas. Nabi memuji orang yang kaya. Banyak hadis. Tapi persoalan hak berlaku pada hari ini tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebaik-baik rumah, rumah yang luas. Kita bahan rumah besar je, sejid tak pergi. Maksud Rasulullah,
Makna rumah luar ni rumah tak spek lah, lega duduk. Kalau anak lapar, bilik muat belaka. Kita faham rumah besar, ambil hadis ni rumah besar. Tok Bilal bang dari muda sampai ke mapuh tak pergi. Faham rumah besar saja. Situ tak kena. Nabi puji pula sebaik-baik kenderaan yang pantah. Dia faham BMW 7 siri. Nampak? Tak rajin pergi sejik. Mati baru pergi sejik semayang dalam keranda. Jadi tak kena ni keadaan masyarakat kita hari ni. Di bandar, darat, ulu, kapung, motif utama nak senang dunia saja. Padahal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Senang di dunia, senang di akhirat. Kita nak senang dunia aja. Sebab itulah habis ngebudak-budak, matlamat budak-budak, benda dia belajar universiti ya. Ada matlamat lain. Matlamat dia degree baru tingkatan 3 baru, tapi nak masuk universiti. Cita-cita utama. Apa universiti beres boh. Jadi itulah sahajanya. Tak ada lah nak cemerlang bagaimana doa tadi, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Nak hasanah fid dunya memang kena ngaji tinggi. Takkan darjah 2 boleh minta kerja pilot. Pergi interview kepada terbang mah dia nak minta benda, minta pilot ada kosong tau. Dan universiti mana ngaji dak jah 2, lepas tu jah 3 dak kalau dah pergi nyetik. Tak boleh pilot kapal terbang bawa webek sapu boleh kalau ada lesen. Bermakna nak cemerlang dalam dunia kena ada ke ilmu dunia, kena mengaji banyak. Dari SPM kena diploma, kena degree, kena master. Tu kak.